Malaysia harus di-ban 5 tahun. Kalau gua bukan di-ban 5 tahun, tapi kalau bisa dicoret aja dari anggota FIFA. Malam tadi, FIFA mengesahkan pergantungan 7 pemain warisan kita dikekalkan. Mereka tak boleh main bola selama 12 bulan dan juga dikenakan denda-denda. Bukan tu saja. Aku tak tahu nak cakap apa, dan FM, semua yang terlibat harus letak jawatan. Sebab ini adalah satu yang amat memalukan bagi sesebuah negara tau. Okey, amat memalukan bagi negara Malaysia tau. Ale 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 Malaysiaku. Ha. Malaysia harus di-ban 5 tahun. Kalau gua bukan di-ban 5 tahun, tapi kalau bisa dicoret aja dari anggota FIFA. Jangan lagi Malaysia sebagai anggota FIFA tidak bisa berpartisipasi lagi dalam sepak bola dunia selamanya. Karena apa? Karena sepak bola Malaysia curang. Malam tadi, FIFA mengesahkan pergantungan 7 pemain warisan kita dikekalkan. Mereka tak boleh main bola selama 12 bulan dan juga dikenakan denda-denda. Bukan tu saja, pasukan bola sepak Malaysia kita kemungkinan besar terlepas aksi Piala Asia. Untuk buat lagi tahu, FAM mungkin dikenakan pergantungan selama 5 ataupun 6 tahun. Sekarang nak salahkan orang tu, salahkan orang ni dah tak guna, dah terlambat sangat dah. Cuma pesanan saya kepada orang tu dan orang ni, cuba fikir apa nasib pemain-pemain Liga Super kita, pemain-pemain Harimau Malaya kita. Baik, ini berita yang baru kami terima. Jawatan Kuasa Rayuan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta 7 pemain warisan berhubung kes pelanggaran Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC berkaitan pemalsuan dan penipuan dokumen. Dalam satu kenyataan pada Isnin, FIFA berkata, setelah meneliti semua hujahan dan menjalankan sesi pendengaran, badan itu mengekalkan sepenuhnya hukuman dijatuhkan Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA sebelum ini. Dalam keputusan diumumkan, FAM diperintahkan membayar denda kira-kira 1.8 juta ringgit kepada FIFA. Manakala 7 pemain warisan Gabriel Philip Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, João Vitor Brando Figueiredo, John Irazabel Iraugui dan Hector Alexandro Heva Serrano masing-masing didenda sekitar RM10,560. Kesemua 7 pemain itu juga digantung 12 bulan daripada sebarang aktiviti berkaitan bola sepak. Jelas FIFA, FAM dan pemain terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan itu pada Isnin. Mereka mempunyai tempoh 10 hari untuk memohon keputusan berserta alasan penuh dan selepas itu 21 hari untuk mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Timbang-Tara Sukan. Pada September lalu, kesemua 7 pemain warisan itu dapati melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berkenaan pemalsuan dokumen. Okey guys, akhirnya keputusan dah keluar dan FIFA mengenakan secara kekal hukuman terhadap FAM dan juga 7 pemain warisan. Kau nak kata apa lagi dah? Okey, kita nak kilas tang mana dah? Aku pun tak tahu nak kilas tang mana dah tahu. Betul tak? Dulu beria aku backing 7 pemain warisan ni, okey, daripada netizen luar. Tapi kalau dah sampai keluar keputusan macam ni, aku nak backing macam mana lagi? Okey, apa yang aku nak bagi tahu satu benda je, semua yang terlibat harus letak jawatan. Okey, baik daripada FAM sendiri pun, baik daripada kerajaan sendiri pun. Okey, sebab apa tahu? Kenapa aku cakap kerajaan Malaysia tahu? Atas dasar apa kau bagi dia IC? Okey, atas dasar apa sebenarnya? Adakah dia memberi sumbangan yang besar terhadap negara? Adakah dia memegang apa-apa jawatan yang boleh menguntungkan negara? Okey, ataupun kau bagi atas dasar dia ni pemain yang boleh dijadikan warisan? Sedangkan FIFA menolak pemain ni sebagai pemain warisan. Takkan kau sebagai kerajaan kau tak tahu mereka ni sebenarnya tak layak dijadikan pemain warisan? Kerajaan sendiri pun harus bertanggungjawab tentang benda ni juga. Sebenarnya suka-suka hati bagi suka-suka hati mencemarkan kedaulatan negara tau. Suka-suka hati bagi IC. Memang kalau kau cerita kau ada bulat untuk bagi sekalipun, atas dasar apa? Atas dasar apa? Itu je. Atas dasar apa?
aku tak tahu nak cakap apa. Dan FAM, semua yang terlibat harus letak jawatan, sebab ini adalah satu yang amat memalukan bagi sesebuah negara tau. Okey, amat memalukan bagi negara Malaysia tau. Okey, merosakkan bola sepak Malaysia. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Okey, so aku tak larat nak backing tau sekarang tau. Kalau kau tengok dalam video-video aku sebelum ni, aku backing tau. Tapi sebabkan benda ni memang dah sah, okey, kau nak backing apa jadah apanya. Okey, apa pendapat korang, aku pun tak tahu nak cakap apa lah kan. Amat memalukan tau. Okey, aku terima lah kan kalau orang nak kutuk negara aku kan. Sebab dia aku tak tahu pun nak cakap apa dah. Memang orang-orang rakyat aku sendiri yang buat benda ni. Okey, so semua yang terlibat harus letak jawatan. Okey, keputusan FIFA sudah pun keluar. Rayuan FAM ditolak. Dan FIFA telah mengekalkan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain warisan kita guys. Jadi harapan seluruh rakyat Malaysia hancur berkecai. Okey, ini baru hukuman daripada FIFA. Ini belum hukuman daripada AFC lagi. Kalau daripada AFC tak silap aku, confirm akan tolak mata pasukan kebangsaan kita guys. Paling-paling pun 6 poin. Kemenangan lawan Nepal akan ditolak, kemenangan lawan Vietnam akan ditolak. So jika betul sangkaan aku 6 mata akan ditolak, maknanya bye-bye Piala Asia. Dah tak ada guna lagi guys. Aku bila dapat tahu yang FIFA kekalkan hukuman dan tolak rayuan FAM, memang hancur guys. Aku punya harapan memang hancur Okey, jadi sedih, memang aku sedih lah guys. Memang sedih. Malam ni memang susah lah aku nak tidur kan. Okey, jadi sekarang ni kita tunggu pula hukuman daripada AFC pula guys. Ini macam detik hitam lah. Detik hitam sepak bola Malaysia. Memang detik ataupun sejarah gelap lah guys. Bagi aku ibarat macam kehancuran. Memang FAM ada peluang untuk bawa ke CAS, tapi ini pendapat aku lah. Pendapat aku memang tak ada peluang lah. Pendapat aku memang hancur lah guys. Memang hancur lah. Sedih aku guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So keputusan FIFA hari ni dah keluar lah. So orang yang duk tunggu keputusan FIFA tu boleh tidak lena dah kot, sebab FIFA dah bawa keluar keputusan. Tapi keputusan pula tidak memihak kepada FAM, yang mana FIFA telah memastikan yang keputusan mereka adalah kekal dan keputusan rayuan untuk FAM adalah ditolak lah. Jadi ke-7 pemain dan FAM masih lagi didenda, dan ke-7 pemain tersebut tidak boleh bermain bola sepak dan anything related to football lah, termasuk dengan training dan sebagainya. Jadi selepas keputusan dari FIFA keluar untuk rayuan yang dilakukan oleh FAM juga mengeluarkan satu statement yang mana mereka amat terkejut. Saya pun tak pasti kenapa mereka terkejut, sebab mungkin mereka hantar dokumen yang asli, lepas tu FIFA kata dokumen ni fraud lagi lah kot. And jadi FIFA telah nyatakan dalam statement tersebut 10 hari diberikan kepada FAM untuk request motivated decision. Macam anda semua tahu, kalau FAM request motivated decision dalam masa 10 hari, maka dalam masa 10 hari FIFA akan sediakan the details rayuan yang dilakukan oleh FAM, macam mana FIFA bawa keluar motivated decision sebelum ni lah, yang mana mereka explain detail dan bagaimana perkara tersebut membuka pekung oleh decide kita lah dalam melakukan proses kepada 7 pemain ini. Dan selepas 10 hari motivated decision akan dikeluarkan, FAM ada masa
untuk buat appeal sebelum bawa kes ni ke KAS lah, ataupun Court Arbitration Sport, iaitu Mahkamah Timantara Sukan untuk fight, which is the probability untuk menang kes ni dekat KAS pun agak tipis sebab FIFA masih lagi kekal dengan keputusan yang sama, belum ada mana-mana, and so yang mana duk tunggu mana-mana lah, and kelab Imanul bawa keluar statement lah, kali pak lah, apa lagi, gambar dengan nenek lah, apa semua. Kena ingat semua benda tu tak jadi bahan bukti. Yang jadi bahan bukti adalah sekiranya kita boleh kemukakan dokumen asli sijil lahir nenek-nenek ataupun atuk-atuk yang dikatakan lahir di Malaysia tersebut lah. So benda tersebut yang perlu dilakukan oleh pasukan ataupun oleh peguam FAM dan juga player lah untuk fight ke KAS. So kalau tak ada benda-benda tu, didapati ada fraud ataupun forgery, memang bawa ke KAS pun kita susah nak menang. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa buat teman-teman yang tertarik sama sandal sepatu yang saya pegang ini, barangnya ada di kolom deskripsi.